So guys, kat tengah saya ni ada satu tripod slash gimbal dan juga dia pun ada built-in AI camera kat sini yang berfungsi untuk AI motion tracking. Jadi guys, tripod ni daripada brand Corefly iaitu C16 Gimbal Stabilizer slash Tripod. Jadi dia punya fungsi ni memang cukup banyak. Dia boleh dijadikan sebagai tripod sebab korang boleh tarik dia punya batang ni up to 1.3 meter, dan dia punya joint dia ni pun ada banyak. Korang boleh buka macam ni ke, macam ni ke, ataupun macam ni ke kan. Ikut kepada korang punya keselesaan lah. So memang cukup fleksibel untuk memudahkan korang nak ambil pelbagai jenis shot lah. Jadikan sebagai macam selfie stick. Ianya pun berfungsi sebagai gimbal, cuma dia one axis sajalah. Boleh pusing ni. Ini jadikan sebagai korang punya gimbal. Contoh kalau korang ambil vlog, dia akan stabilize dari segi inilah portrait, dia akan kurangkan sikit lah shakiness kat korang punya footage. Tapi keunikan dia punya phone clamp ni, ada banyak cara korang boleh pasang. Yang pertama, clamp macam biasa lah, ada spring ni. Yang kedua, korang boleh lekatkan macam ni dia macam ada dua ruang ni. Okay, korang boleh lekatkan macam ini. So, korang boleh gunalah macam ni, ataupun nak letak macam ni pun boleh lah untuk portrait. Cuma korang kena pasang betul-betul lah. Bagi dengam, dia akan stay in place lah. Tapi usually kalau korang pakai yang macam ni, untuk guna dia punya motion tracking feature, korang tak perlu risau korang lari daripada frame. Sebab apa? Dia ada yang kamera ni untuk capture motion korang. So kalau korang tergerak kiri ke tergerak kanan kan, dia akan follow. So korang akan dapat center footage lah. Dan dia punya tracking camera ni pun ada hand gesture, di mana kalau korang buat macam ni, okay ni, dia akan start follow. Kalau buat palm macam ni, untuk pause, untuk dia stop follow kita lah. Dia pun ada include sekali remote shutter untuk korang utilize. Dia ada 3 button dah dekat remote ni. Ada satu untuk yang nak ambil gambar ataupun on video, dan lagi 2 ni ialah untuk gerakkan dia punya gimbal lah, movement dia nak pusing ke. Dia punya tripod ni ada 4 kaki, usually ada 3. So bila ada 4 ni, dia akan lebih stable lah. Tu apa yang saya suka tripod ni. Jadi guys, kalau korang berkenan dapatkan gimbal slash tripod ni, boleh dapatkan sekarang.